Dalam video kita kali ini, kita nak tengok mengenai 5 truck pickup yang paling top sekali di Malaysia. Maksud truck pickup yang paling top di sini adalah ramai pengguna, senang jaga, dan yang paling kita tak nak sekali adalah kes security yang agak tinggi pada truck pickup ini. Antara 5 faktor Mitsubishi Triton. Kelebihan yang ada pada Mitsubishi Triton hari ini adalah ianya menggunakan enjin 2.4 liter turbo Myvac diesel. Enjin Myvac turbo diesel ini mampu menghasilkan kuasa 181 horsepower, antara yang tertinggi jugalah dalam kelasnya. Yang membezakan ataupun kelebihan yang ada pada Mitsubishi Triton hari ini berbeza dengan 4x4 yang lain adalah ramai yang cakap ia antara truck pickup yang stabil atas highway serta off-road. Dan daripada segi harga pula, ia antara truck pickup yang harga paling rendah ataupun paling murah berbanding truck pickup yang famous di Malaysia. Jadinya kebanyakan pengguna hari ini ramai yang pilih Triton disebabkan oleh value for money. Untuk kelemahan pula yang ada pada Mitsubishi Triton pada hari ini sama seperti truck pickup yang lain juga, agak melantung bila jalan tak rata disebabkan oleh sistem suspension yang agak keras. Tambahan lagi jika tiada barang di belakang. Pernah ada isu Mitsubishi Triton yang sebelum ini seperti alternator mudah rosak, ada leaking minyak hitam pada cover head, dan pernah ada yang kena chassis boleh bengkok kalau overload. Kesimpulan yang boleh kita buat mengenai Mitsubishi Triton pada hari ini, kalau korang nak sebuah truck pickup yang harga mampu milik berbanding truck pickup yang famous di Malaysia pada hari ini, ada ciri-ciri off-road dan banyak alat ganti ataupun banyak alat aksesori yang boleh digayakan pada Mitsubishi Triton ini, korang boleh consider untuk pilih Mitsubishi Triton yang terbaru pada hari ini. Namun kalau korang nak resale value yang agak tinggi, mungkin pickup lain yang agak sesuai.